Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan bilis dalam 4 genggam. Ada bawang besar saiz besar 1 biji, sedikit untuk ditumis. Bawang putih tu dalam 3 biji, ikan bilis 1 genggam, halia tu setengah inci. Air asam jawa sedikit, kentang tu ada 3 biji, opah potong-potong ya. Ada cili kisar tu agak-agak lah 5 sudu makan ke. Cili kisar opah tu dia tak pedas. Ni nak dikisar bawang, ikan bilis, bawang putih dia ya. Tinggalkan sedikit untuk tumis nanti. Goreng kentang ya. Goreng hingga masak. Kentang pun dah masak ya, boleh diangkat. Goreng ikan bilis pula hingga masak ya. Dah garing sedikit, angkat. Ditumis bawang besar yang sedikit lebih tadi tu ya. Tu masukkan bahan yang dikisar tadi tu. Masak hingga kering sedikit ya. Bolehlah dimasukkan cili kisar tu ya. Upah buat dalam 5 sudu makan ya. Selalunya kalau upah buat cili kisar, kalau cili tu terlampau pedas, lepas tu upah kisar dengan bawang besar ya. Tengok pada cili tu banyak mana. Bawang besar tu 2 biji, direbus sekali dengan cili tu. Lepas tu dikisar lah. Macam biasa, simpan dalam peti ais. Dah pun pecah minyak ya. Masukkan air asam jawa tu. Garam. Buat rasa gula tu kena lebih sebab sambal ikan bilis ni dia manis. Kalau dia tak manis, dia tak sedap. Lebih kurang macam sambal nasi lemak lah. Tapi ni apa letak ubi kentang goreng. Masukkan ikan bilis ni goreng, ubi kentang. Gaul rata. Sambal bilis dah pun siap. Ini apa nak goreng ayam ya. Ayam goreng tepung bistari. Tepung bistari ada, tepung gandum ada, tepung beras ada, tepung jagung ada. Untuk digaul ya. Biarkan ayam tu masak ya. Ayam ni baru goreng separuh je ya, ada lagi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari pun jumpa ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tu apa tengah goreng ayam ya. Jom kita sambung goreng ayam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.